Hey hey, what is up my good people? Okay, aku dan juga geng-geng Baspop baru saja lepas menonton filem Dugong 2 Legenda Aurora Duyung 2 dan aku rasakan filem ni adalah filem tersampah pada tahun 2025 dan sebenarnya agak pelik bila aku katakan filem tersampah tahun 2025 sebab filem ni tak sepatutnya wujud pada tahun 2025. Sangat-sangat tak kena bila dipadankan tahun 2025 tu dengan filem sebegini. Malahan nak kata filem ni untuk tahun 2000 pun tak kena. Ini adalah sebuah filem yang kalau duyung ni duk tenggelam timbul, sepatutnya filem sebegini tenggelam tak timbul-timbul langsung. Tak sepatutnya ditayangkan dekat pawagam, tak sepatutnya ditayangkan oleh mana-mana manusia yang waras, tak sepatutnya ditayangkan di siapa-siapa sahaja. Patut tenggelamkan filem ni. Dan surat cinta ataupun surat istimewaku kepada utusan istimewaku kepada Profesor Madya T.S. A. Razak, Profesor Madya Dr. T.S. A. Razak Mohidin, FDAM, PJJ, JPK, PKP, stop lah buat filem. Stop buat filem. Okay. Tiga benda yang anda tak suka tentang filem ni. Sebenarnya bukan 33 benda je aku tak suka pasal filem ni. Ada 30 benda yang aku tak suka dalam filem ni. Yang pertama kenapa aku katakan filem ni tak patut ditayangkan di pawagam ataupun di mana-mana adalah dengan penggunaan AI yang kalau orang yang jakun ataupun tak pandai guna, dia jadi BING AI. Jadi bingai. Sebab kau imagine kau menggunakan AI dekat hujung-hujung pula tu, di third act, pada waktu babak-babak konon-kononnya ada final battle, menggunakan ombak laut, menggunakan haiwan-haiwan laut, menggunakan aksi-aksi silat apa semua kan. Tapi AI dia boleh ubah wajah orang, boleh ubah wajah watak, boleh ubah senapang, boleh ubah keris. Tak konsisten. Dan ia dipaparkan di skrin besar tau. So aku nak tanya bukan setakat pada pengarah pada editor semua dalam filem ni. Korang masa dekat dalam bilik editing tu memang korang rasa benda ni masterpiece ke? Kalau benda ni masterpiece, memang korang master of shit lah. Kenapa benda basic bertumbuk pun kena guna AI? Macam okay. Kalau kau nak gunakan AI, Keris jatuh terlompak. kau nak gunakan AI pada awal-awal tunjuk macam animation apa semua tu, okay lah, fine lah, aku boleh bagi kelepasan lah. Tapi kereta bergerak straight pun kau nak guna AI. Kau pahal. Mercedes pun kau nak AI kan. Orang menumbuk pun kau nak AI kan. Orang buka lock Oryx tu dia buka lock lori pakai kelapa, itu pun kau nak AI. Ni aku kata kan, kenapa tau aku kata kan master of shit. Sebab diorang ni sangat-sangat pemalas. Mungkin shot-shot nak kehabisan. Ni aku assume aku bukan fitnah ke apa aku assume sebab apa yang aku nampak daripada filem ni, diorang tak cukup shot ke apa ke. So nak jalan singkat, diorang guna AI je semua. Lepas tu AI pun kalau kau nak guna, come on lah, aku jamin lah filem ni confirm berjuta lah kan. Korang ambil lah AI yang subscribe lah, AI yang berbayar. Kenapa ambil yang free? Bayarlah prompter. Bayarlah prompter, tak pun bayarlah prompter yang betul-betul boleh buat. Bukan tak boleh. Benda apa-apa pun semua ada pakar. Kau pergilah ambil prompter Semalaya punya admin ke apa ke. Diorang boleh prompt kan untuk korang. Ni siapa yang prompt kan ni untuk korang ni? Memang totally master of shit lah. Kedua yang aku tak suka dalam filem ni, bila benda ni paling aku macam terkilan, aku cringe daripada mana-mana filem lagi lah kan. Kadang-kadang kau nak gunakan sponsorship lah. Kau nak gunakan sponsorship pada barang-barang yang disponsor dekat dalam filem kan. Contoh dalam filem ni kita boleh nampak ada produk Thomas lah. Thomas tu kononnya Thomas tu sponsor lah filem ni kan. Ada babak si iFloor 88, Saiful Apek dengan watak anak Prof Razak ni, aku tak tahu lah mungkin anak dia lah kot. Dengan yang lain-lain kan, dengan watak Saiful Zero sebagai merman dekat dalam cerita ni, nak pergi menyelamatkan Aurora. Tapi ni sebabkan Thomas sponsor,
Oi, siap pakai suit Thomas. Aku dah macam, kau kenapa semata-mata nak habiskan masa yang tak meng, tak involve plot langsung benda tu. Tiba-tiba semua nak pakai suit. Dia sama lah, macam apa-apa lah kalau nampak kau punya sponsor-sponsor dalam ni kan. Semua nak tunjuk benda tu, macam sangat-sangat tak subtle. Dan macam kau membadutkan lagi semua pelakon-pelakon dalam filem ni. Aku tak salahkan semua pelakon-pelakon dalam filem ni, diorang cari rezeki. Diorang memang try to perform macam mana yang pengarah suruh. Tapi gaya macam ni, macam diorang dihianati weh. Macam diorang dibadut-badutkan oleh pengarah, oleh penulis dalam filem ni, oleh orang-orang yang mencipta filem ni. So aku rasa memang, kalau aku jadi pelakon-pelakon dalam filem ni, kalau betul dibayar sangat-sangat bagus, okey lah. Kalau tak, aku rasa memang membazir weh, buat malu muka je. Kau menggunakan Yasmin Hani, menggunakan Anna Jobling semua kan. Habis masa macam tu je. Yang ketiga, yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia basically dia legacy sequel tau. Dia berbelas tahun selepas filem yang pertama. Aku follow filem yang pertama Jadi boleh nampak macam filem yang pertama tu, dia punya production value, at least bila tengok suit Maya Karin sebagai Duyung tu, kau boleh nampak dia punya sisik, dia punya sirip semua tu, at least nampak lah mahal kan, nampak lah macam ada kualiti. Lepas tu production value dia pula, dia menggunakan kampung-kampung dekat Sabah, kampung laut tu dekat Sabah, nampak ada dia punya keaslian dalam tu, walaupun dia direka kan. Dalam ni memang dia pergi cheap sikit kau-kau. Dia pergi ke arah yang sangat-sangat rendah. Rendah serendah-rendah lubang tai punya. Memang aku kata ini bukan versi temu dah lagi ni. Ini dah versi orang kata engkau ambil barang-barang daripada China sweatshop ni. Alibaba. Daripada Alibaba tu sini kan. Memang kostum Duyung semua sampah. Bukan sakat kostum Duyung je, mana-mana lah lagi dia punya production value dia dekat dalam ni, dia punya art department. Kau ni daripada director, daripada editor, daripada art production, semua sampah apa. Memang totally master of shit lah, macam aku cakap tadi. Ya, hari tahun lalu. Dan bukan setakat diproduce oleh Razak Mohidin punya production je filem ni pun diproduce oleh KRU. I mean like, come on bro, KRU is one of the most visionary and revolutionary brand waktu dulu. What happened to you guys? Kenyang makan dana kerajaan ke? If I assume, aku bukan fitnah macam kalau betul korang dapat benda ni daripada, kalau betul aku kata korang dapat banyak daripada dana-dana kerajaan untuk buat filem ni, habis duit rakyat kau cakap. Dan aku nak menyeru kepada menteri, kepada kerajaan, siapa-siapa, lepas ni tak payah bagi langsung dana-dana ni semua kepada industri filem. Tak payah. Biar diorang cari sendiri. Biar diorang cari fund daripada private. Tak payah nak habiskan duit rakyat. Duit rakyat tu baik kau habiskan pergi buat hospital, pergi buat lebuh raya, pergi buat LRT semua tu. Duk habiskan pergi buat filem-filem macam ni apa? Kalau aku assume lah guna dana rakyat, wallahu alam, aku tak tahu kan. So oh shit, aku tak tahu apa aku suka dalam filem ni. Aku nak kata kadang-kadang korang tahulah aku punya pervert macam mana kan. Kadang-kadang aku kata aku suka Maya Karin dalam ni, Anna Jobling dalam ni, Nadia Bryan dalam ni, Yasmin Hani, semua bunga-bunga lah. Basically aku akan cari alasan lah kan untuk menggunakan bunga-bunga ni sebagai benda yang membungakan hati aku, yang membuat aku berbunga-bunga. Tapi bunga-bunga ni pun kau buat jadi macam bunga tai ayam. Kau dah macam, come on lah, Maya Karin kot, Anna Jobling kot. Itu pun kau tak dapat nak salahkan kecantikan diorang untuk nak melegakan sedikit hati aku yang terluka tengok filem ni. Itu pun kau ragut. Last-last apa yang kau sajikan kat hujung-hujung? Datuk Vida yang kau sajikan. Aku dah kecewa lepas tengok filem ni. Lepas kau kat credit scene tu, Allah, aku kalau kau cakap lebih kan nanti kan kena saman lagi. So let it be lah, benda dah macam tu kan. Rating. So rating aku untuk filem ni, aku boleh bagi negatif 10/10 bintang. Total shit. After the shit
from all the shit. And dalam filem ni memang ada literally scene yang ada shit. Literally Lagi teruk lagi. lagi teruk daripada Abnormal Buas, lagi teruk daripada Abu Risi Rasasa, lagi teruk daripada filem gantung yang aku keluar separuh jalan. Padang. Badang aku tak tengok, but disebabkan walaupun aku tak tengok, aku boleh cakap lagi teruk daripada Badang. Padang tak pakai AI ke? Badang tak pakai AI. Badang pakai grafik, waktu tu AI tak wujud lagi. Badang pakai grafik, efek-efek lagi kan. Cicak Man ke apa ke semua tu pakai efek lagi, okey lagi. Pelakon sama juga, producer sama juga. Pengarah sama. Pengarah pun lebih kurang sama juga. So apa masalah korang ni? Tolong RU, Prof Razak Mohidin, siapa-siapa yang dalam filem ni, tolong jangan buat filem lagi lepas ni. Tolonglah, aku minta tolong sangat-sangat. Demi kesejahteraan umat Malaysia dan juga demi untuk tidak memalukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey.